Assalamualaikum. Selamat tengah hari. Ibu-ibu semua sedang masak tu sama macam saya. Apa khabar hari ni? Sihat ke? Saya hari ni nak masak. Dah masak sos dengan hati ayam masak pisang. Kena masak kurang. Sekejap lagi anak saya nak balik makan. Kan? Tu yang masak tu. Ibu-ibu masak apa hari ni? Ni saya masak ni kari ke kari. Masak tengah hari ni, ni dah lauk sampai petang. Masaknya simple-simple je. Alhamdulillah. Kita masak ni kan cukup ada lauk. Satu lauk, satu sayur. Alhamdulillah. Maaf ya. Bau dia berengat. Saya kalau makan tak ada sayur, tak lalu. Mesti nak sayur juga. Kena ada sayur. Kalau tak ada sayur pun, tak bisa ada ulam-ulam. Ulam pegaga ke. Ulam timun lah. Dan salad ke. Dan julang. Macam tak lengkap rasanya kalau kita makan tanpa sayur kan. Siap satu lauk. Sayur yang kita nak masak ni, sayur yang wajib saya kena makan. Sayur bayam. Saya sebenarnya sayur bayam ni saya tak berapa nak minat. Tapi itulah. Dah doktor suruh makan. Kita makan.
Mesti sekejap lagi kan mana-mana anak-anak yang sekolah dah balik. Kadang-kadang anak-anak ni balik sekolah tanya, "Mak masak apa hari ni? Dah masak ke mak?" Macam tu anak saya dulu. Belum masuk rumah baru masuk pagar. Mak masak apa hari ni? Lapar. Petuah. Tu dulu saya pastikan kadang-kadang sebelum anak saya balik sekolah dalam pukul 12, saya dah siap masak. Tu masa anak saya sekolah. Ini dah kerja-kerja macam ni, cukup time dia balik lah. Balik pukul 2, bolehlah masak lewat sikit. Kan? Itulah kita ibu-ibu ni. Masa anak sekolah, masak untuk 2 hari. Ini anak dah kerja, sama juga rutin. Ni, kita masak ni pun kena kreatif juga. Kalau kat rumah tu ada yang allergic atau lahan, seafood dan lain-lain, kita kena bijak. Bukan bijak apa. Bijak untuk mengolah makanan tu lah. Contoh, ada yang tak boleh makan sotong. Tapi kita nak sambal sotong. Kalau saya selalunya, kalau macam tu, saya rebus telur, saya goreng. Telur bulat tu saya goreng. Masa sambal sotong tu, saya masukkan dah sekali telur tu. Tapi goreng dulu lah telur tu. Jadi, tak kuasa saya dah masak sambal telur, asyik lagi masak sambal sotong. Kadang orang tak faham kenapa ibu-ibu ni lepas memasak cakap letih. Letih memasak ni, orang tak tahu. Itu tak perempuan. Dah masak, lepas masak kemas dapur. Kalau ada orang puji masakan kita tu sedap, hilang juga rasa penat tu. Tapi kalau ada yang komplain itu tak kena, ini nak kena, naik darah. Ni tinggal masak satu jenis lauk lagi. Hati masak kicap. Hati ayam masak kicap. Sebab tadi saya akan masak udang. Anak dengan ayahnya tak boleh makan udang. Dan ibu saya memang disarankan makan hati ayam. Jadi, sebablah hati ayam masak kicap. Kadang orang masak hati ayam masak kicap ni, dia orang masak hati. Dia cuba letak kentang goreng. Sedap. Potong kecil-kecil kentang tu, kita goreng dulu. Lepas tu masa kita masak hati ayam masak kicap tu, campur lagi kentang tu. Sedap. Kentang ke lemak.
Perut lapar dah ni. Saya ni kalau memasak, saya tak suka dapur sepah. Saya tak suka banyak tinggal mangkuk kotor dekat sinki. Mesti saya nak basuh. Tak sedap mata memandang kalau bersepah. Betul tak ibu? Siapa macam saya? Ramailah ketinggalan mangkuk kat sinki tu. Pening kepala tengok. Kadang pergi rojek nama pun masak. Kita basuh dia sikit juga. Ini kalau saya tengok penuh. Sinki tak besar. Kemudian penuh. Baru dah bersih semua, sedap nak memandang. Selesai. Alhamdulillah, dah siap dah. Ni, hati ayam masak kicap. Sayur bayam masak sup. Udang masak sos. Alhamdulillah untuk rezeki hari ni. Okeylah korang. Terima kasih ya. Sudah menonton video saya tak seberapa ni. Saya pun nak makan dah. Dah lapar dah tukang masak ni. Assalamualaikum. Terima kasih. Apa lagi? Bye.